rakyat biasa tak boleh nak bezakan antara subsidi bersasar dengan subsidi pukal. Mana mungkin mereka boleh bezakan antara GLIC dengan GLC. Saya takut mereka ni sebab tak apa, mereka ingat semua sama. Kerana itu bila kita membincangkan persoalan tentang GLC atau GLIC atau mana-mana yang berkaitan dengan mana-mana institusi yang ditubuhkan di bawah mana-mana akta, kita kena bagi penjelasan awal. Okay, basically saya nak ambil contoh di peringkat persekutuan, di peringkat kerajaan persekutuan. Apakah itu GLIC atau GLIC? Apakah itu GLC? Okey. Dia perkara berkaitan dengan GLIC ni sebenarnya kalau kita ikut sejarah perkembangan di Malaysia, ianya bermula di sekitar awal 80-an. Sewaktu kerajaan atau Perdana Menteri ketika itu memperkenalkan dasar penswastaan. Penswastaan terutamanya institusi atau industri yang berkaitan dengan keperluan. Elektrik, air, macam-macam lagi lah, pengangkutan dan sebagainya. Bila berlaku penswastaan, of course, betul Datuk kata tadi, kerajaan secara terus tidak boleh memegang kepentingan atau saham di dalam mana-mana syarikat yang ditubuhkan di bawah konsep perswastaan. Jadi apa kerajaan buat ketika itu? Ialah kerajaan tubuhkan GLIC. GLIC ni dia macam sebuah syarikat pelaburan, Government Link Investment Company. Dia tak boleh berniaga, dia tidak boleh ada aktiviti berniaga, dia cuma boleh melabur. Punca pelaburan dia atau modal pelaburan dia ada yang disuntik oleh kerajaan, ada yang dikutip daripada dana awam. Kalau di Malaysia okey, satu lagi sebelum saya lupa, GLIC ni, Government Link Investment Company ni, dia ditubuhkan di bawah akta-akta yang terperinci tertentu. Dia tidak boleh ditubuhkan di bawah akta syarikat. Sebagai contoh yang paling jelas, yang paling famous, kerana ini musim orang duk hingat musim minyak kan, Petronas. Itu Petronas ditubuhkan, Petronas ini adalah GLC, bukan GLIC ya. Tetapi GLIC yang memegang saham utama mewakili kerajaan dalam Petronas ialah Khazanah Nasional.